revenue daripada kerajaan persekutuan. Sekarang saya nak cakap kepada pengundi-pengundi Sabah dan orang-orang Sabah. Awak ingat Anwar Ibrahim akan tunai ke tidak? Saya rasa dia tak akan tunai dan dia tak boleh tunai. Macam mana dia nak tunai? Dia sign dengan Amerika ni, nak beli macam-macam. Pakai duit siapa? Petronas, betul? Dah bila Petronas kurang duit, macam mana nak bagi awak 40%? Macam mana nak janji dengan Petros lagi Sarawak pun akan terkesan? Tuntutan kita punya royalty, minyak dan sebagainya, Kelantan dengan Terengganu pun kita tak dapat. Dia dah janji di sana, betul tak? Bila kita minta, tuan-tuan, bila Kelantan minta, Terengganu minta royalty, dia bagi ke tak? Dia tak bagi. Tapi bila Amerika minta suruh beli, dia bagi ke tidak? Dia bagi. So kenapa?